Okay, hi guys. Puasa dah sampai dekat rumah. Jadi aku nak buka. Ini adalah downpipe untuk Proton Suprema. What is this? Ini untuk engine. Turbo punya Turbo engine. downpipe. Nanti Papa nak pasang kat mana? Papa, dia nampak ada benda. Kita ni, Papa. Ini dia yang kita tunggu-tunggu selama ni. Kalau korang nak tahu, ni material stainless steel. Dia tahan lama lah untuk besi ni. Sekarang ni aku tengah pakai strip punya. Aku beli ni yang ada di, kita panggil macam bantal lah. Aku punya size dia 2.5. Jadi sebelum ni kita pakai 2. Jadi dia lebih kuat sound dia. Tapi kalau aku pakai ni, insyaAllah sound dia mungkin slow sikit dan menipis sikit. Kita see nanti next video kita akan pasang dekat kena exhaust. Okay? Look at camera. Bye bye. Hi guys, sekarang ni aku tengah cari kedai exhaust dekat area Bangi. Aku tak tahu dekat mana sebab banyak dekat sana. Sebab aku tengok dekat Bandar Seri Putra ni dia tak ada banyak sangat kedai exhaust, ada satu je kot. So aku nak tengok dan check dengan dia punya the best price untuk upah pasang. Jom. A1 Parker exhaust. Ni dia. Aku akan pasang downpipe ni. Lama you buat exhaust ni? 17 tahun. 17 tahun bos. Okay, I harap you boleh buat I punya kereta ni dengan cantik ya bos. Okay. Jalan jauh. Dia tak pandang. Itu makan aja. Habis lepas. Apa? Okay geng, dah pasang dah downpipe. Tengok ni, dia boleh tebur downpipe ni terus ke exhaust. Geng, bunyi pun dah kurang geng. Bising sangat. Okay, sekarang ni kereta dah siap tukar downpipe. So bunyi dia tak sebising mana yang aku buat sebelum ni. So kalau korang dengar belakang ni aku dah buat balik. So nampak ni, aku tak ada bising sangat. Okay, thank you guys. Kereta aku ni dia ada pick up sikit. Kalau pakai downpipe stainless steel, bunyi dia pun tak teruk macam sebelum ni. Sebelum ni sangat bising. Yang kali ni dia kurang sikit, dalam 30% bising dia tu. Jadi dia agak sedap lah. Dia tak mengganggu orang. Sekarang ni agak selesa lah kalau aku nak drive. Yang penting pick up tu.